Kalau korang rasa macam coconut shake je, once in a while saya akan buatkan untuk diri saya satu original coconut shake. Satu original coconut shake tu untuk quality control lah. Cumanya saya setiap kali rasa coconut shake saya kan, bukan duk mengajar lah, tapi serius sedap tu. Kalau abang akak kat luar sana kan, kalau esok cuti kan, siapa-siapa yang dekat lah, yang duduk Taman U ke Gelang Patah boleh lah, Gelang Patah dekat juga. Yang mana yang duduk Jalan Kebanggaan, Kebangsaan, Keharmonian, Keberkesanan, tolonglah datang Coconuts. Korang datang, lepas tu try yang original je. So dalam dia kita akan letak isi kelapa sikit, so sedap lah korang nak minum, nak mengunyah sikit kan. Korang tengok, kita orang tak payah paksa pun dia turun nak pakai sudu ke apa, tak payah. Sebab tekstur dia memang cair-cair macam ni. Kalau korang rasa macam coconut shake je, bukan coconut shake je. Okay guys, so serius. Esok korang datang, lepas tu korang order yang original je, RM7.90. Nah, jangan order lain. Kalau order lain, saya refund. Saya cakap tak boleh bang, original je. So jangan leceh-leceh, kedai kita kat Coconut Medan Mutiara ni korang waste je.